kita sekarang berada di annual meeting BNI Legenda sesi 2025-2026. So, value yang paling kuat pada kali ini adalah accountability. Sebab pada tahun yang pertama, mungkin kita masih bersuai kenal antara each other kan. So, tahun yang kedua, kita dah start untuk buat power team yang mana bila kita semua memberi komitmen yang sebaik mungkin, so accountability akan datang dan insyaAllah akan menatijahkan profit yang berganda-ganda kepada chapter kita dan seluruh usahawan di dalam chapter kita insyaAllah. Momen-momen yang paling best program hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana kami didedahkan dengan template sebagai seorang businessman ya untuk aplikasi di dalam dunia realiti perniagaan saya sendiri. So itu pada saya momen-momen yang best untuk saya gunakan kembali dalam bisnes saya untuk mencapai target terutamanya tahun 2026. BNI Kelantan ditubuhkan hampir setahun lebih dan kini kita berkembang kepada 300 orang usahawan di Kelantan. Dan sepanjang masa kita tubuhkan BNI di Kelantan ni, kita telah menolong antara satu sama lain bernilai 20 juta ringgit. Annual meeting punya sesi adalah sesi yang kita mari recap dan kita buat team building untuk tahu hala tuju kita untuk macam mana kita nak berkembang lebih lanjut dalam bisnes kita. Sepanjang training 2 hari, saya dapat melihat satu term ataupun yang disebut sebagai power team. Selepas ini, saya nak dapatkan ataupun saya nak buat satu power team di kalangan RP BNI. Melangkah maju.